Banyak lagi ke kerja tu? Dah lah. Kerja lagi. Apa tu penat dapat. Semayang tak buat. Kan? Itulah. Jomlah semayang dulu. Tadi dah semayang? Okeylah tu baguslah. Aja tu bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Anda bersama saya Ustaz Amin dalam rancangan Tiang Kehidupan. Tadi saya bawa-bawa kawan saya lah tadi tu. Diorang kat bawah ni sibuk sangat buat kerja. Saya ingat diorang tak semayang lagi. Rupanya dah semayang dah. Masuk waktu tu semayang, sambung kerja. Saya lah yang salah. Apalah nak jadi kan. Tapi itulah alhamdulillah dalam rancangan kali ini yang mana kita bawakan tentang memperkukuhkan solat kita dalam tiang kehidupan. Dan tentu kita bawakan sketsa kehidupan masyarakat yang terkini dan juga ada aktiviti street dakwah. Macam mana keadaan masyarakat luar sana, nak solat dulu ke nak kerja, ataupun kerja dalam solat, solat dalam kerja. Macam mana tu? InsyaAllah sama-sama kita bawakan hari ini supaya kita mendapat keberkatan dunia dan hari akhirat. Kau ni aku tengok daripada malam semalam sampai ke subuh tak siap-siap kerja. Kau buat kerja apa ni? Kau tak payah sibuk lah. Ni aku kerja daripada malam tadi tau. Tak siap-siap lagi kerja aku ni. Banyak kerja aku kena settle kan. Kau tak payah sibuk. Kau ni daripada semalam kau nak sibuk-sibuk hal aku dah. Kenapa? Tak payah ambil kisah pasal hal aku. Ini hal aku bukan hal kau. Kau sibuk-sibuk apa? Apa ni? Kau tahu tak jam pukul berapa? Dah masuk subuh tau. Apa kata sekarang ni semua stop ikut aku pergi solat. Jom, jangan buang masa. Kejap lagi lah. Korang pergi solat dulu. Aku nak settlekan kerja aku. Korang solat dulu. Kau ingat kalau tak solat, kerja kau ni boleh settle dengan tenang ke bro? Mulut kau ni bau ketiak. Lain kali pakailah deodoran. Apa ke busuk sangat? Inilah punca aku solat lambat, tahu tak? Ini apa punya manusia dah? Takkan mulut busuk macam ni kau jadikan alasan nak lewatkan solat? Betul ke busuk? Cuba sikit. Betul lah. Bau ketiak Ketiak kan? Tapi ini bukan alasan tau. Ini bukan alasan untuk kau lewatkan solat. Sahabat, solat ni wajib. Betul. Kerja ni bila-bila pun boleh settle. Betul. Tapi kalau kita lewatkan solat, tak boleh tu. Betul. Kita kalau niat nak cari rezeki halal, kau buatlah macam mana pun, InsyaAllah kerja tu berkat. Betul. Tak ada. Masalahnya sekarang ni, kerja aku ni banyak. Kalau aku tak siapkan, dia potong je gaji aku. Lagi satu, dia marahnya aku. Aduh, tu aku malas tu. Bos tu memang dia boleh marah. Tapi Allah tu bos yang lebih berkuasa. Cuba bayangkan. Kerja yang banyak memang penting. Tapi Allah lebih utama. Tapi kalau kita lewatkan solat, kita tinggal solat tanpa alasan yang sah, Allah marah tau. Fuyo. Seram juga ya. Tapi masalahnya, kalau aku solat sekarang, habislah kerja aku terbengkalai. Ni kerja aku banyak. Kita ni kalau solat, fikiran kita akan tenang. Tuhan akan tolong kita. Solat settle, kerja settle. Jangan sibuk sangatlah nak buat kerja. Nanti last terlupa nak solat. Alah, hai dia ni. Yelah, jomlah solat. Aku ikut korang solat. Jom, ikut aku solat. Kejap. Kau ni kerja apa? Lah, korang tak tahu ke? Tak tahu. Mari sini aku cerita. Aku kerja mencari keredoan Allah. Dah lah. Aku nak pergi kerja ni. Dah lambat tau. Solat dulu, jom. Kau ni pun kalau nak pergi kerja, pakailah tali pinggang. Kenapa pakai tali kasut? Sahabat. Mencari keredoan Allah, Allah tak tengok tau pakai tali kasut ke pakai tali pinggang. Yang penting tutup aurat. Tapi kau ada tali pinggang lebih? Ada. Bagi pinjam lah. Aku pun dah malu lah pakai tali pinggang. Boleh. Boleh ya? Boleh. Solat dulu. Jom. Ayo. Cepat. Cari keredoan Allah. Okay.
Sebenarnya bila bercakap tentang kerja dekat dunia ni, tak salah kita nak bekerja. Sebab memang dekat dunia ni, kita kalau boleh, apa yang kita buat, usaha sungguh-sungguh seperti mana kita hidup selama-lamanya. Tetapi, bila mana kita nak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan itulah ibadah yang terakhir. Jangan sesekali kita melebihkan kerja sehingga kita mengabaikan solat. Ada orang, dia boleh bangun pagi. Sebab apa? Nak pergi kerja, tak nak tempuh jam. Dia keluar awal. Tapi ketika dia keluar awal, dia tak solat pula. Alamak, problem. Nak solat ni kat mana-mana boleh bang. Kejap lagi singgahlah dekat Petropam ke, singgahlah tepi jalan ke, bentang sejadah, hala ke kiblat, yakin kemudian solat. Tak ada masalah. Yang kedua, kalau setiap pahala tu Allah Ta'ala pamerkan dalam bentuk duit. Sekali kita berzikir, contoh, Subhanallah, datang 100. Ush. Subhanallah, sekeping lagi jatuh. Subhanallah, sekeping lagi. Agak-agak cukup ke 3 keping 300 tadi dengan 3 kali Subhanallah, ataupun rasanya abang-abang nak berzikir Subhanallah berapa kali? Sampai ke malam kan? Tak payah kerja. Zikir je lah Ustaz. Sebab apa? Subhanallah dapat 100. Macam itulah juga kalau kita solat. Sekali kita solat, dapat 500. Subuh dapat 500. Wah, lain macam. Zuhur dapat 200. Sebab kita nampak nilainya. Dalam ibadah, nilai tu Allah Ta'ala tangguhkan dalam bank pahala kita. Dia ada. Tetapi Allah Ta'ala akan tunjukkan esok di padang mahsyar untuk kita pikul, untuk kita bawa, untuk kita persembahkan kepada Allah. Walaupun nilai ibadah, nilai solat tak nampak, pahalanya tetap sama dan lebih daripada nilai ganjaran dunia. Bermaksud kalau kita nak kerja, kerja sungguh-sungguh. Kerja jangan malas, kerja jangan sambil lewa, tapi ibadah jangan ditinggalkan. Metro. Kita bersama dengan influencer Kemar kita. Nama siapa? Liana Arifin. Rahmat Arifin. Baik, Liana. Alhamdulillah, Allah bagi populariti, Allah bagi semua orang suka. Tapi saya percaya ada juga kesukaran menjadi influencer ni. Ya, tengah dengan shopping dengan mak, dengan suami, dengan siapa tak ada suami, orang kacau kan. Dan kadang-kadang ada juga titik terendah tu. Macam mana dalam keadaan ni? Ada tak ayat Quran yang buat rasa kuat? Kalau saya selalu tengok ayat la tahzan wa innallaha ma'ana. Maksud dia apa? Siapa tahu? Jangan bersedih, Allah bersama kita. So ayat ni lah yang jadi penguat lah kan. Baik. So dalam bekerja kan, korang bekerja sibuk, Alhamdulillah dapat jaga solat, satu rezeki kan. Macam mana korang uruskan kehidupan seharian tu? Kalau boleh kongsi sikit-sikit. Kalau saya rasa kena solat awal waktu. Kena rajin. Kalau awal waktu, insya-Allah solat tu terjaga. Kalau macam saya buat jadual. Saya tulis apa yang saya nak buat. Orang kata task lah. Accomplish tu. Baik, Alhamdulillah. Okey. Ni soalan out of topic. Adik-beradik ataupun kembar, dia ada barangkali gaduh. Ada kembar yang jauhan terus, korang macam rapat. Apa rahsia? Communication is a key. Apa-apa saya akan cari dia cari saya. Sebab kita memang dari kecil rapat. Saya selalu perlukan dia. Dia penguat saya lah. Bukan seorang dah kahwin ke? Belum? Yang dah kahwin. So bila dah kahwin tak rasa kehilangan dan kesorangan? Tak. Tapi pernah lah macam terasa sebab baru kan nak adapt tu. Tapi okey je. Lama-lama okey. Baik. Lama-lama okey. Terima kasih bersama dengan kita. Jumpa lagi insya-Allah. Moga Allah murahkan rezeki. Amin. Kata para ulama, barang siapa yang kejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita kejar dunia, akhirat akan tinggalkan kita.
Jadi sama-samalah kita hari ini untuk melazimi solat kita, jaga solat kita. Kadang-kadang ialah kan dalam suasana serba sibuk, kita ni mesyuarat pagi, petang, siang, malam, pagi-pagi dah keluar. Kadang-kadang ada je alasan, ustaz, pakaian saya ni pakaian kerja lah ustaz, boleh tak semayang? Boleh. Orang perempuan ni dia tutup aurat, dia dah pakai stokin, dia dah pakai pakaian untuk solat, makna kata tak semestinya pakaian tu terlekung. Ya, tak semestinya kena pakai terlekung. Kita pakai pakaian tutup aurat je, makna kata tudung labuh, kita punya tangan ni lebih sikit, kemudian kita ada stokin, sediakan stokin dalam beg, seluar-seluar labuh, boleh semayang dah. Kadang-kadang akak tipah tu kata, payah lah ustaz, saya ni kena pakai terlekung, kalau tak pakai terlekung ni tak sah semayang. Mana ada, tu hukum kita. Tapi hukum yang sebenarnya, tak kala kita melaksanakan solat, sempurna kita tutup aurat, di mana-mana tempat saja kita boleh solat. Macam tu juga abang-abang, ustaz, saya main bola ustaz, memang ini career saya, kerjaya saya, boleh tak nak solat tapi nak main bola? Janganlah masa main bola semayang, macam mana nak sujud, nak rukuk. Tapi kita tengok berapa banyak video-video, gambar-gambar pemain-pemain bola kita solat di atas padang dulu, tutup aurat pakai kain pelekat, kemudian mainlah bola. Itulah kejayaan. Sebab itu dalam azan dia ada sebut hayya 'alal falah, marilah menuju kejayaan. Kejayaan dalam solat. Kalau kita buat apa pun kerja, kita bergerak ke mana sahaja dan dalam keadaan kita menjaga solat, kata Nabi, siapa yang menjaga Allah, Allah akan jaga hidup dia. Man yahfazillah yahfazak. Kalau kamu jaga hubungan kamu dengan Allah, maka Allah akan jaga hidup kamu. Kerja pun jadi lancar, rezeki jadi banyak, hidup jadi barakah, keluarga jadi harmoni. Sebab apa? Suami isteri yang bekerja tetap melaksanakan solat. Ingat, nak berkat dalam kerja, jaga solat. Tapi kalau kerja tadi sekadar dapat untung dunia, akhirat tak ada apa, berani-beranilah tinggal solat. Jangan macam tu. Buat solat dan juga kerja sungguh-sungguh. Moga-moga kita istiqamah dalam ibadah, kerana istiqamah dalam ibadah mendatangkan rasa cinta kepada Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.